sekarang Kak Faz nak terangkan produk killer kedua, Omega 3. Omega 3 ni sangat bagus untuk memecahkan kolesterol jahat dalam darah kita. Untuk pengetahuan semua, 20% penyakit datang dari salur darah kita. So mula-mula darah kita bersih saja, kan? Makin lama, makin bila kolesterol dah banyak, dia dah penuh dalam darah kita. Bila kolesterol dah banyak dalam salur darah kita, menyebabkan salur darah kita tersumbat. Bila tersumbat, dia terpecah. Terpecah, dia akan menyebabkan penyakit bahaya, iaitu stroke. So di sini Kak Faz buat demo macam mana Omega 3 dia bantu memecahkan kolesterol jahat dalam darah kita. So di sini ada Omega 3. Omega 3 ni mengandungi minyak ikan yang sangat bagus untuk memecahkan kolesterol jahat dalam darah kita. Minyak ikan ni diambil daripada laut dalam yang bebas daripada pencemaran. Di dalamnya juga ada minyak zaitun dan minyak kalimari, bantu kolesterol baik dalam darah kita. Okey, di sini Kak Faz gunakan air panas. Sebab apa? Sebab badan kita berdarah panas. So kita tuang air panas. Dan Kak Faz gunakan kloroform. Kloroform ni umpama kolesterol jahat dalam darah kita. So kita pecahkan dia dulu. Pecahkan dia dulu. Nampak tak? Kita minum air panas pun dia tak ada perubahan apa-apa. Dia tak ada terkesan pun, tak ada perubahan pun. So macam tu kita ambil Omega 3, kita tengok macam mana. Kita pecahkan dulu Omega 3 ni. Dan kita letak dalam kloroform ni. Omega 3 ni kalau terkena pada kulit pun dia tak akan tercedera. Dia hanya guna untuk memecahkan kolesterol jahat. Sebab kulit kita ni ada tisu putih yang dia melindungi kulit kita. Omega 3 ni hanya berkesan untuk memecah kolesterol saja dalam darah. Tak ya. Dan kita tengok kesan dia. Kolesterol ni dah semakin mencair bila dia kena dengan minyak ikan, kena dengan omega ni, dia dah semakin mencair dah. Pentingnya kita ambil Omega 3 ni untuk kesihatan kita. Takkan kita nak kena stroke kan, kita makan macam-macam. Kita dah jaga kesihatan. Dia semakin mencair. Semakin sikit lah, semakin cair lah. Itulah pentingnya kita amalkan Omega 3. Dah jadi satu lah.
mencair dah. Mencair dengan sendiri. Kita dah cuci saluran darah kita. So darah-darah kita akan lancar dan tak tersumbat. Bila saluran darah tersumbat, tu yang dia terpecah. Bila dia terpecah, dia akan menyebabkan stroke. Berapa ramai orang yang stroke kan, kena stroke sebab tak jaga saluran darah. Dia dah lama makin mencair dah. Nampak tak? Itu kita baru ambil 1 biji. Kalau kita amalkan pagi, setiap pagi 2 biji, malam 2 biji, kita bebas daripada sebarang penyakit. Dah semakin mencair. Okey, itu saja demo daripada Kak Faz untuk semua. Bye.